satu cerita. Mari. Satu hari satu cerita. Aku dah cerita cepat. Korang pula kena bercerita. Podcast. Maimi pula podcast. Jomlah cerita apa je yang nak diceritakan. Okay, cepat. Tetamu jumpa tak pertama. Tema tak kisah. Ya, nah. Cepat ya lah. Mesti ni. Cepat ya, nanti kita akan ni release kat YouTube. Cepat lama ni nanti penuh memory phone baru dia ni. Saja mention. Cepatlah tak nak. Okay, tak apa. Okay, kau cerita lain lah, cerita lain. Tetamu jumpa tak ada. Kau ada salah apa-apa ke? Aku ada salah apa-apa. Bila kau nak pakai lagi baju kuning? Aku suka gila tengok kau pakai baju kuning tu. Awas. Jangan ungu-ungu. Dah ke? Dah beli ke? Bukanlah beli lah tu apa aku balik rumah kan. So mak kecil ni tu ada baju tu kakak punya ambil lah. Dapat baju warna pink. Warna pink ungu. Kejap apa kejap pink. Satu je. Ungu. Macam mana ni? Dia macam warna yang cair ke, warna sini ke? Kau macam horror sikit. Dia macam warna kau selalu yang warna gelap-gelap tau. Kau tahu mauve. Apa tu mauve? Macam mana aku nak explain warna dia? Apa tu? Cuba type. Mauve. Oh, tapi aku tak ingat lah warna dia macam ni. Tapi ejaan Allah salah tekan. Tapi mauve tu aku tahulah ejaan dia. Sabar, lambat internet. Maaf. Malas cakap. Maaf. Kan semalam ada 1XOX tu datang. Ya, aku tak pergi bodoh. Ni pink lah juga. Taklah, mauve lah. Lambat. Alah. Wih, lambat wih. Tukar telefon. Dia langsung suruh tukar telefon. Lebih kurang macam ni kot warna dia. Ni. Bawah ni? Alah, tudung aku ni. Gelap ni hajar. Tak boleh lah. Alah, tapi cantik aku pakai cerah-cerah. Atau maksud aku yang suka cerah. Tapi kau nampak cantik. Ya, aku perasan aku warna warna pastel. Betul, serius. Macam aku rasa warna aku warna pastel. Sebab aku tak cerah sangat pun. Kau tengok muka aku kan gelap kan. Ya, aku rasa muka gelap kan. Aku tak sesuai pakai hitam. Betul Syah, betul. Aku tak sesuai pakai hitam. Sebab aku suka pakai warna cerah-cerah. Dia ada bantal sikit. Ya, tapi tu dia letak kaki. Aku nak bahagia. Jangan, dia letak kaki dia. Okay. Apa? TLB 2 pips. Okay lah korang. Dah lama sangat kan buat. Yes, dah 5 minit cukup dah. Orang tak nak dengar dah cakap. Tak nak dengar dah cerita aku. Memang macam benda aja yang cakap ni. Okay. Siapa yang sakit tingkat? 3, 2, 1.